Bismillahirrahmanirrahim. Teruk. Ada air dah. Sepung bunyi sebab ada air. Ngelak tu. Ceding tu dalam tu. Ceding. Nanti tengok dekat-dekat. Nampak tu. Ceding-ceding tu sepung gubung buluh. Assalamualaikum dah. Hari ni saya mai duduk dengan satu band ni. Ingatlah kita pergi buka dia nak apa? Nak capai 3. Ya. Humuk hotel. Tapi hari ni special lagi kita mari tepat lalu dah rak. Nak tengok cara-cara ambil. Yeah. Sebab setengah orang tak usah tengok paham dia rak. Lepas tu tahu cara-cara ambil lagu mana. Benar? Yeah. Alat kau poteh hari ni Ben ni? Ni alat naik paham kayu, nyakup apa dia panggil. Untuk nak sepengah baju. Takir turun kan? Sadak. Oh, sepengah sadak. Sadak dah. Ni sadak palok ni sadak untuk naik paham kayu. Kita naik nak karam hari tu tapi kita ambil tu kayu buh hulu dah. Kita kata hulu dalam sedepa. Oh dah ni dah sedepa. Sebab dia panjang tu kita nak heret talih. Panjang dak payah juga. Ni alat dia ni. Ni alat apa ni? Paku dah. Paku. Tapi tak ada asah dah. Tu gundi. Ni gundi. Untuk nak boh tu lah. Untuk nak boh muk otak. Ni baju alat dah. Alat dia. Okey. Lepas tu kita pergi jalan tengok tempat nak ambil. Ya. Dah. Tengok beg ni. Tengok tempat semua molek lah rak. Mungkin dia mudah juga dah. Lagi kita tengok beg dia. Masuk wantalan sikit dah. Hari ni kita mari dah. Jadi tempat selalu dah. Baru ni tengok Dinak Dinak tu bidah cakap dah orang tanya faham gapo lagu mana. Tapi ni ni. Tu. Mari tempat selalu dah. Jalan dah. Tu bekas-bekas orang dok ambil kan nama tu. Bekas dia mau dok ambil. Adik kita tak ada boleh tapi dia tak molek kat sini. Ke dia mudah juga nak boleh makan sembuk teh. Kan dah. Hari ni ahad nak nu dah. Nak bagi juga. Susah ke dah. Susah dah. Makan humuk. Kita nak pergi hantar ambil sene-sene gitu. Tengok ni. Paria tu dah tak dah? Ya. Dui-dui saja. Mai tengok dekat dui-dui. Why dah? No why. Ataupun no why kalau bahasa Thai ni. Ni. Tu cara-cara ambil tu. Dia guna hak tu. Guna. Mai tengok dekat bebe. Hot ni. Mai tengok dekat ni. Ni. Tengok semua molek tu nak boleh. Apa kita jual 20 kok apa tu apa betul? Dia tengok besar halus. Kalau hak lapis-lapis ni tu dalam 5 butong. Oh, 5 butong nak berapa kok tu. Tengok. Susah juga. Tengok duri tu. Ni. Tu duri dia tu. Payah oi. Map. Kena orang pengalaman pasukan dah juga nak main tak. Duri dia tu tajam lu itu. Risik pula dah, risik. Risik lagi. Ya. Boleh potong dah. Boleh sah. Dah. Kemek pula. Duri saja. Ni kan dia dah ni. Tu. Ni duri tu. Tidak potong dia dapat buat dah. Banyak rugi. Bajak tu tak boleh buat. Tak boleh ambil bajak panjang juga bel. Bajak pun tak boleh panjang juga. Tak boleh panjang. Sebab apa bel? Sakuk. Panjang ni dia sakuk. Sakuk itu ya dah. Ayo. Kena berapa molek tangan itu? Berapa molek. Ni. Cara-cara ambil kotel. Cara-cara ambil kotel, humuk kotel, makan cicah budu. Pap. Ni. Tu. Tu lisik duri apa dia? Lisik duri. Duri banyak. Boleh sah. Dah ingat juga duri dia tajam. Ni kawasan ni pam-pam dia saja dak nampak noh. Dah. Pi semuk sikit pagar ni cak nak masuk semuk pada. Semuk. Duk sedap hati tengok tempat pi batas. Semuk aja apa ni nak. Lepas tu air dah. Tempat air cak. Tempat kok ni maknanya kok ni tempat laduk air dah. Laduk air. Tempat cun-cun ni tu. Biar bahan naik. Biar bahannya sepun naik. Dalam sini. Tu, kerak itu. Hoi duit. Dah sepahang boleh potong ya?
Kedua. Pahau potong. Kali kerak potong, kali kerak potong. Pahau potong. Nak duit dia tu. Pahau tu. Duit. Tengah ke tak tahu boleh makan. Kita pun tak tahu. Kalau wah dia tu cakap dah pada. Hak ni wah tak ada. Oh, hak ni wah tak ada. Hak ni wah tak ada. Hak ni demo. Apa Gotesa ni dia pecah tu 3 nama dah. Gotesa pecah tiga nama pada. 3 nama. Sepah hak basah ni tak ada buah. Hak sebasa ni tak ada buah. Kita dah lihat tu hak buah tu. Saya duk mai ambil duk jual dah. Ya. Lebih kurang 28 tahun. Lepas tu temu dalam 10 kali baru. Hak pan ni. Pan ni. Oh. Hak tua benar lah. Oh. Naik pan kayu hak tua benar. Kalau hak kita nak buah macam buah banyak tu Gote pahai. Gote pahai. Dah orang tak makan. Kalau hak ni buah tak ada ataupun jarang sungguh buah nak buah pada. Ada. Makan orang makan tetapi kita nak jual tu jadi nyanyo. Sebab dia humuk panak, humuk sikit. Oh, humuk sikit je. Kita duk bayar tu itu kali dak dah. Tapi nak supaya pahang dia dah. Ni pahang dia aja ni. Yo orang panggil botai apa ni? Ni kita mari kita duk celong tu kita bini sini dah. Boleh demo hajak pergi mari mek tu, umur hotel tu dia mau panggil hotel kebong dah. Hotel kebong. Hotel kebong ni lah. Sebab suluh dia nah. Mana nak cari tempat itu. Umi dia. Dia tu panggil kebong. Kebong. Dia suluh dah. Gari tak kalau itu gari. Mana nak sepang kebong beang tu, hotel kebong. Kalau itu dia nak dia mari akar dia mari tu dia tumbuh ceding nak sepang kebong tu. Di belakang tu hotel kebong. Hotel kebong. Nanti tengok ada tak dia tengok deh. Nak bagi gambar lu dah. Ni. Rugi tu dak. Nak makan ke dia mudah tu. Duit ya Ni. Ceding tu sepengah gubung pula. Ni. Sepengah gubung. Dah. Pak dalam anda dah. Jalan gak. Jalan gak. Banyak. Ni ceding-ceding ini. Jalan ni. Mana tu Ni tu buat orang panggil tu hotel kebong. Hotel kebong, sepengah gubung nak. Gubung pula. Ni. Dah boleh makan rot pelakot tengok. Okey dia dah. Nak orang beringat juga main duri dia tu. Biasa kena duri tak be? Biasa. Pedih deh. Biasa mata. Biasa naik hang kayu cocok pan lo biasa. Tu. Okey, tak kita bibir dia belah tengok. Isi dalam dah. Be. Ya. Besok mai pau tinggi sup tak ke mana hak tu naik. Untuk meh hak tua-tua atas dah. Lebih kurang 20 mek 30 mek. Tu dah tinggi dah. Ya. Kena pakai alat hak ni lah dah. Alat ni. Pak uton orang tu kan tu. Ya. Hak ni hak basic dia lah dah. Hak kena lah. Anak-anak dia. Anak-anak. Ada besok meh hak tinggi ada tu dah juga dah. Ini kita orang tempat mudah-mudah lah. Kita pun pak payah pun tak tu juga. Lah bang. Ni, hati dia belah tadi. Dia belah tengok. Belah lah be. Dena belah. Ni bajak ni dia payah sikit. Biasa nak ke pisah deh. Pisah. Nak boleh ke tempat dalam tu dia makan tu. Makan saja boleh tak be? Makan saja boleh. Beheng keras sikit lagi. Faiz. Sikit-sikit. Terang dah kita nak makan lagi. Tapi kalau dengan nasi kabu tu tak ada kena rebuh ada apa. Ya masak. Koyak sudah kalau nak basuh tu basuh padahal tak ada cemar nah. Duduk dalam. Duduk dalamnya dalam kulit ni. Tapi kalau basuh tu comel. Makan lalu. Ni, tengok lemak ding malak tu. Tengok. Humuk ya ni. Orang dia humuk tak? Humuk. Perup. Sedap dah ni lah. Lalu dah. Lembut malak. Boleh makan lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Teruk. Air dah. Ada air dah. Rasa pun bunyi sepuluh dah air. Beheng sikit tu nak makan. Tak makan tak. Beheng nak buat tu. Ni. Tak makan kote di mahal selalu dah. Sedap. Terus sikit. Ada kelak mana be? Dah ada pahit mana ya. Tak muluk. Ya. Makan nasi kabu ni jadi be. Ya. Makan betul-betul. Sana terang ni, botai.
Terah dengan tak ada gebuh, tak ada apa. Terah. Boleh makan. Tak ada kelak car tu dak. Tapi kalau gebuh tu tak lagi belah. Misalnya dia mau nak boleh tak dia mau nak telefon kuat bel. Tak kena gini tu kok nak. Tapi kalau molek-moleknya tu kok nak. Sebab saya pun duk kerja kat kedai juga. Ada ngapa macam juga. Bawa minggu ni jual nak. Ya. Nak satunya nak dicapai 3 menit ya, nanti nak buat location nak satu nak lagi. Nak yang kedua hari Selasa. Hari Selasa. Paron. Paron. Telak nat paron. Sedap. Bagi payah nak tumbung lah. Jari orang nak tahu tu boleh makan. Ya. Dah. Bang. Okey.